cintaku, inilah akhir kisahku. Setelah kau jauh tinggalkan aku, tak bisa ku melupakanmu, tak bisa aku tanpamu. Weh, hang buta. Mata tak mana? Sorry, sini saya tak nampak. Lain kali mata tak kat kepala, bukan letak kat lutut. Awak, saya dah minta maaf kan tadi. Awak nak marah-marah saya lagi ni, kenapa? Ni, lain kali jalan tengok depan, mau aku tak marah. Dah malah aku nak lihat. Buang masa aku je. Dasar mak rempit. Aku pun tak ada orang tu ni. Bodoh. Mami, Mami kata dia nak main ni. Tapi dia kata aku dah nak pergi pekan tak tahulah. Oh tu, dia main. Panjang umur, pendek akal. Mi, lambat sampai pergi mana tak? Hantar dok tadi. Aku keluar daripada bank. Perempuan mana tahu mana langgar aku tadi. Mau aku tak pamer depan tu lah. Elok awak tu. Ish, hang ni tak habis-habis dengan perempuan. Hang ni memang tak perempuan betul lah. Hang tu dia dari episod lepas sampai episod lah ni. Duk ego hang tu lah. Nak buat macam mana dah karakter aku macam ni? Kalau hang tak mahu sangat ambil kat aku, mudah. Bila? Weh, hang tahu tak tadi? Aku terjumpa dengan lelaki mak rempit mana tah? Pasal tak ada buat apa aku? Dia maki aku weh. Ada ke patut? Padahal dengan hang jalan bukan tengok depan pun. Ya Allah, aku bukan sengaja langgar. Aku memang tak nampak. Itulah aku kata ni kali jalan tengok depan bukan hang mengalir duk tengok talai. Aku geram betul dengan lelaki mak rempit macam tu. Memang tak ada. Hanya dia kata macam tu Bibi, aku takut nanti hang cinta dengan dia. Aku tak tahu mak lah dengan mak rempit macam tu. Dah lah, aku malas lah yang hang buat dapat dosa baik aku masuk tidur. Mi, lak-lak motor dah pergi nak? Mi, kata Mi nak motor. Macam ni lah hari. Weh, Bami, aku nak minta tolong hang sikit lah. Awak, minta tolong apa? Aku nak penyandri. Aku sesak lah ni. Aku ada dekat 50, Mi. Gaji aku tak dapat lagi. Oh ni aku boleh bagi kat awak. Nah. Masih lah Mi, tolong aku. Tak apa lah. Kita kawan-kawan lagu ni ya. Susah senang kita sama-sama. Tak apa Mi, aku gerak dulu lah. Tak apa. Elok-elok. Terima kasih. Okey, baik. Loh, hang lagi. Kau mana kopi lah semua hang langgar. Tak lama hang kena cok. Pindah langgar ah. Sorry lah awak, saya bukan sengaja nak langgar awak. Hang saja nak langgar aku ke hang nak ngorak aku? Awak hang ingat nak buat macam drama TV7? Langgar-langgar apa tu jatuh cinta? Memang dak ah. Ish, tolong sikit. Saya tak pandang lah mak rempit macam awak ni. Hang cakap dia dak sikit. Sekurang-kurangnya aku korek motor. Aku tidak dengan orang ni tu. Daripada orang lain. Korek perempuan. Tidak dengan dia kan? Tak kisahlah awak tinggal kat highway ke, kat mata ke, janji awak tetap mak rempit je. Tak pernah ku coba melupakanmu. Mengapa kau buang luka hatiku? Sekian lama aku menunggu kasih pada hatimu. Tak bisa ku coba melupakanmu. Mengapa kau buang luka hatiku? Sekian lama aku Baby, aku ada masalah ni. Awak ada masalah apa? Hantar lah yang perempuan yang aku cantik kat hang tu. Yang mana? Yang langgar hang tu lah? Hantar malam aku sembuk ayat kat dia. Loh, yang habis sembuk ada pasal apa? Dok lah.
Dia tu duk kata kat aku mak rempit sampah masyarakat apa. Aku jadi panas ha. Loh. Lo ni kena jumpa dia, kena minta maaf kat dia sebab tu salah hang. Takkan aku nak minta maaf ke? Oi, tak boleh. Hang kena jumpa dia. Hang cari kedai mana yang dia selalu pi, hang kena minta maaf sebab tu memang salah hang. Tolong! Wih, Mi. Awak jadi macam ni, Mi? Aku terpaksa, Mi. Aku nak guna duit. Banyak lagi kerja hang boleh cari kan? Sebab apa hang pilih jalan haram kau? Aku susah. Tak tahu nak minta siapa. Tak tahu nak cari kat mana. Hang ada masalah apa? Awak! Ambil belah, Mi. Kawan awak ke tu? Awak mengaku je lah tu kawan awak. Okey, aku mengaku tu kawan aku. Dasar mak rempit, sampah, semua sama. Tak semua macam tu. Ada yang lebih baik. Hang tak jumpa lagi. Okey, aku minta maaf. Apa yang aku buat kat hang? Tak semudah tu lah saya nak maafkan awak. Awak kena ingat bukan senang saya nak maafkan awak. Saya ingat apa yang kawan awak dengan awak buat kat saya. Bodoh Nabi ni. Engkau pun tak ada. Engkau bodoh.